Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua hari ni? Nina doakan semua sihat ya. Hari ni Nina akan tunaikan permintaan daripada Mary Malik supaya Nina buat ayam masak kicap. Okey. Tapi version ayam masak kicap ni simple-simple je lah. Tak ada pun kayu manis. Tapi yang penting rasa dia superb Okey. Okey, jom kita semak. Okey, macam biasa kalau nak buat ayam masak kicap ni Nina akan goreng dulu. Goreng ni pula separuh masak je Dan Nina akan gunakan kentang. Okey, kenapa guna kentang? Sebab nak banyakkan kuantiti kat dalam ayam masak kicap tu Jadi kalau ikut resepi ayam masak kicap nenek Nina, bawang putih tu banyak sikit lah Lepas tu bawang besar ni optional, Nina lebihkan ni sebab suami Nina memang suka bawang. Okey. Dan halia pun penting juga. Tapi sebab tak nak tergigit, sebab ada certain orang kan tak suka tergigit halia kan, jadi nak ketuk je macam ni. Okey, lepas tu ni serai ni optional, tak letak pun tak apa. Ni nak letak sebab ada kat rumah Okey. Dan lada ni pun kita belah dua je. Kalau anda suka nak nak pedas, boleh tambahkan. Okey, kalau suka lagi nak lebih proper lagi, boleh je blend. Okey. Lepas tu minyak daripada ayam gorengan tadi tu banyak, so Nina kurangkan kuantitinya. Dan juga Nina tumis dulu bawang putih dan juga halia dulu. Bagi dia dah agak garing baru Nina masukkan bawang. Okey. Kemudian Nina masukkan bawang. Bawang ni optional lah. Untuk tumis ni Nina guna sikit je Lepas tu Nina masukkan terus kita punya lada. Lada ni nak letak pun boleh, tak nak letak pun tak apa. Tapi untuk anak-anak awak tak payahlah letak pedas-pedas sebab ni suami Nina suka pedas sikit, so Nina lebihkan. Lepas tu letakkan serai. Okey. Ini kena tunggu dia betul-betul garing ataupun melayu tau. Jangan buat ala kadar, nanti kalau tak rasa dia akan lain Dan lepas tu terus tuangkan kicap. Ni nak gunakan kicap manis kat sini. Nak gunakan kicap jalin oren ikut kesukaan anda lah. Nina memang orang Johor, Nina suka kicap jalin oren dan juga nak tuangkan air sikit. Lepas tu sos tiram sikit. Letakkan sikit juga sos cili. Selepas tu Nina tambahkan sikit white pepper. White pepper ni penting sebab nanti kalau tak, rasa dia tak berapa jadi sangat Dia akan rasa kicap dia tu rasa macam tak rich gitu Dan kita gaul rata macam ni. Selepas tu bolehlah terus masukkan ayam. Tadi lupa Nina nak pesan, ayam ni kita goreng, letaklah kunyit sikit dan juga garam. Okey. Dan lepas tu kita gaul rata. Kalau Nina, ayam ni kan dah goreng kan, Nina suka kalau ayam ni dia punya kicap tu, cecair tu meresap dekat ayam. Jadi ayam tu akan lebih berasa dan akan lamakan sikit lah atas kuali macam tu kan. Lepas tu barulah Nina letakkan kita punya bawang macam tu. Dan lada juga untuk tambahan kepedasan dia. Okey, lepas tu kita gaul rata lagi. Last sekali barulah Nina letakkan garam. Okey, kalau anda suka perasa, letakkan perasa. Sebut ni gatal ke, cendawan punya serbuk ke kan. Dan juga Nina letakkan sikit gula Tunggu sampai betul-betul menggelegak. Barulah nak tambahkan lagi sikit air supaya macam nak cakap tadi, nak bagi rasa tu meresap dekat dalam ayam tadi kan. Barulah sedap makan nasi putih tau. Ada sambal belacan pula, ulam pula kan. Sedap dok makan macam ni kan. Lepas tu kita bolehlah rasa. Rasa penting tau. Okey, anda kena rasa dah rasa balance macam tu, dah siap ayam masak kicap simple ni. Pakai je barang apa yang kat rumah. Tak ada salah pun dalam masakan ni kan. Masakan ni kan kreativiti masing-masing Dan inilah saja yang dapat Nina kongsikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Okey, akhir kata jangan lupa subscribe, like and share. Hit the bell notification untuk pelbagai menu menarik daripada Nina. Kalau anda nak request lagi bolehlah. Okey, bagi tu Nina. Bye bye.